Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membuat satu temu bual bersama ibu saya, Nurhana binti Muhammad Saleh, untuk kita tengok sedikit kajian macam mana sosio budaya ini berlaku di sekolah, terutama pada aspek anak-anak. Okay, insya-Allah Umi, hari ini saya akan tanya beberapa soalan. Yang pertama sekali, sejauh manakah Umi rasa latar belakang keluarga ni dia mempengaruhi sikap dan pencapaian anak di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana telah memilih saya sebagai responden. Jadi untuk menjawab persoalan itu, bagi saya sosio budaya amat mempengaruhi pencapaian anak di sekolah. Kerana apabila keluarga yang mantap dia punya sosio budaya, maka dia akan menghasilkan pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang cemerlang dari segi akademiknya, sasiahnya dan semua aspek lah. Ini atas jawapan yang sungguh memberasankan tadi. Jadi berdasarkan jawapan Umi tadi, apakah contoh sosial budaya yang berlaku di rumah di mana anak-anak itu boleh membawanya ke sekolah? Perkembangan sosial budaya itu. Contoh sosial budaya yang positif berlaku di rumah ialah bagaimana didikan ibu bapa di dalam menghasilkan anak-anak yang cemerlang, antaranya ialah disiplin. Tahap disiplin yang diterapkan oleh ibu bapa kepada anak-anak memainkan peranan di dalam membentuk murid-murid yang betul-betul mengikut peraturan sekolah. Mereka tidak kekok lagi untuk mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak guru ataupun pihak sekolah. Yang kedua, dari segi gaya hidup. Gaya hidup yang baik iaitu mestilah bermula di rumah. Di mana anak-anak yang mendengar cakap, anak-anak yang prihatin, anak-anak yang baik akhlaknya, itu semua mesti bermula diterapkan oleh ibu bapa di rumah. Rasumi jawapan itu. Jadi seperti mana Umi tahu di sekolah ini banyak pelajar di mana latar belakang keluarganya sangatlah berbeza. Bermula daripada yang bawah sehingga ke atas, di mana budaya yang diterapkan di rumah itu semuanya berbeza. Jadi macam mana hubungan anak ini dengan rakan-rakan yang lain di mana latar belakangnya berbeza? Terima kasih kepada soalan itu. Tepat sekali. Sebenarnya di sekolah ini, mereka bila di sekolah, sebuah institusi yang mempunyai pelbagai lapisan latar belakang sosio budaya murid-muridnya. Jadi apabila ini pentingnya anak-anak yang diterapkan oleh ibu bapa tentang aspek penerimaan kepada rakan-rakan dengan tidak menghukum kawan-kawan yang mana berbeza latar belakang dengan mereka. Jadi menyebabkan anak-anak ini lebih berlapang dada untuk menerima kawan-kawan dan mereka tiada diskriminasi di situ untuk memilih kawan. Jadi mereka akan pandang kawan, bila diterapkan oleh bapa, mereka pandang sama rata dan mereka akan cuba untuk bergaul dengan kawan-kawan walaupun kawan-kawan mereka berbeza latar belakang sosio budayanya. Jadi bagi Umi, apa pendapat Umi tentang perbezaan latar belakang ni? Adakah dia ni menjejaskan peluang anak-anak ni untuk terus berkembang di sekolah? Maksudnya latar belakang yang berbeza, di mana ada yang teruk, ada yang okey, ada yang bagus macam mana? Bagi saya, ia tidak membantut perkembangan pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah kerana sebenarnya bila dia didedahkan dengan kepelbagaian sosial budaya, itulah sebenar di alam yang luar. Di alam luar daripada sekolah, begitulah hakikat kehidupan yang mana terdiri daripada pelbagai lapisan sosio budaya. Jadi sebenarnya sekolah adalah satu tempat untuk pendidikan, untuk tarbiyah anak-anak ini supaya lebih berlapang dada, lebih menerima dan lebih terbuka. Dia adalah satu perkembangan persaingan yang positif bagi pembentukan jati diri anak-anak. Terima kasih Umi atas jawapan itu. Jadi untuk soalan yang terakhir, macam mana Umi
mengembangkan sosial budaya yang baik dalam rumah kepada anak-anak. Maknanya cara-cara langkah-langkah Umi untuk menerapkan sosial budaya yang baik di rumah. Okay, terima kasih atas soalan tu. Bagi saya, soalan itulah sebenarnya inti kepada sesi temu ramah ini. Kerana itu apa yang peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa di dalam kepada anak-anak. Okey, jadi yang pertama di dalam kita mendidik anak-anak, apa-apa pun kita kena kembali kepada agama. Okey. Bila kita lihat kepada agama Islam itu sendiri adalah agama yang syumul, agama yang sempurna dan agama yang mementingkan aspek keadilan dan kesamarataan. Tiada lagi kasta-kasta, pengkelasan-pengkelasan hidup kepada semua manusia. Manusia adalah sama, yang membezakannya adalah takwa. Jadi inti itulah yang patut ibu dan bapa terapkan kepada anak-anak supaya tidak melihat orang lain yang berbeza sosio budaya dengan mereka dengan pandangan yang rendah. Sebaliknya, apa yang penting di sini ialah dari aspek hati ataupun ketakwaan itu sendiri. Okay. Jadi barulah anak-anak tadi dapat membesar menjadi seorang Muslim yang menerima antara satu sama lain. Okay, Umi, sedikit lagi soalan tambahan. Macam mana kalau Umi sebagai seorang yang bekerja kan, macam mana ibu bapa yang bekerja ni ingin menerapkan sosial budaya kepada anak mereka di mana mereka pun kadang-kadang tidak mempunyai masa yang mencukupi di rumah. Ada yang sampai bekerja 18 jam, 16 jam sehari kerana latar belakang sosial yang berbeza. Mungkin ada yang kerja sebagai buruh, mungkin ada yang bekerja 2 kerja dalam satu hari. Jadi masa yang ada itu tak dapat digunakan sebaik yang mungkin kepada anak-anak. Jadi macam mana pendapat Umi? Bagus sangat soalan yang diutarakan sebentar tadi. Kerana kita melihat sekarang desakan hidup di mana kadang suami dan isteri bekerja. Ibu dan bapa terpaksa bekerja untuk menyara keluarga. Jadi ada pepatah mengatakan kualiti lebih utama daripada kuantiti. Okey, kuantiti masa yang banyak tidak menjamin anak-anak yang lagi baik daripada ibu bapa yang mempunyai masa yang sedikit bersama anak-anak. Apa yang penting di sini ialah kualiti. Bagaimana ibu dan bapa tadi dia menerapkan asas utama di dalam kehidupan anak-anak. Jadi walaupun masa mereka sedikit, tetapi masa yang sedikit itu digunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk penerapan nilai-nilai murni ke dalam diri anak-anak. Dan tak lupa juga adalah konsep doa lah. Selain daripada itu usaha kita. Jadi doa kepada Allah, kita kena ingat apa-apa pun kembali kepada Allah. Allah yang memegang hati semua manusia. Jadi ibu bapa yang benar-benar yakin dan percaya dengan doa itu adalah senjata yang ampuh bagi setiap Muslim, tidak akan mensia-siakan peluang ini dengan banyak berdoa. Semoga Allah memberi hidayah, Allah memberi petunjuk dalam diri anak-anak untuk menjadi anak-anak yang mukmin, bertakwa, yang soleh dan solehat. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi terima kasih Umi atas semua jawapan dan kerjasama Umi untuk di temu bual hari ini. Jadi saya sekian saja daripada hari ini temu bual bersama ibu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.